Tok T paling ingat masa kecil-kecil dulu, apa pengalaman yang paling Tok T paling ingat sekali sampai sekarang? Pertama kali berpuasa, saya masa tu sekolah, yalah kecil lagi kan. Lagi berapa minit lagi nak berbuka, saya muntah-muntah sebab tak tahan. Itu yang saya kata pada anak saya, Afia lagi kuat daripada ibu sebab ibu masa kecil nak berbuka je ibu muntah sebab ibu tak tahan. Tapi Afia okey. So dia seronok lah. Dan yang lain, saya berjual kuih muih dekat Bazar Ramadan. Bazar Ramadan ada jual Kita buat juga di kawasan depan balai polis sebab saya anak polis kan. So macam mana Tok T dapat energi masa tu? Kan puasa, lepas nak pergi jual kuih pula kan? Saya tak tahu sebab mungkin saya seronok. Saya angkat meja lipat tu daripada saya buat angkat meja lipat tu daripada tingkat 3. Rumah saya tingkat 3, turun ke bawah depan balai polis, buka meja, nanti ambil kuih, habis naik stop up apa semua. Tapi itu yang paling seronok lah sebenarnya. Mungkin ada kuih yang Tok T rasa paling tak suka bila Ramadan, rasa macam Saya jarang tak suka makan. So far tak ada. Kuih lah, kuih paling Favorite saya. Okey, kalau mak saya buat adalah karipap sardin. Karipap sardin Mak Salma macam ni weh. Tok T, dekat bulan Ramadan ni macam mana Tok T jaga energi, jaga suara, everything, boleh share sikit? Sahur tu makanan yang bagi saya tenaga jugalah. 2 biji telur, mata sapi pun mata lembu. So Indonesia mata sapi. Mata lembu lah. Telur mata. Okey, telur mata lembu. Kemudian saya akan ambil oat, dalam tu saya letakkan buah-buah lah, macam apple ke anggur ke dan sebagainya, letak madu. Tapi sekarang saya dah ada minuman saya sendiri. Saya ada multigrain untuk saya amalkan. So memang saya tak lapar. Apa amalan ataupun doa yang selalu Tok T rasa bulan Ramadan tu, Tok T rasa inilah doa yang Tok T wajib amalkan bulan? Satu doa, Allahumma afun tuhibul afwa fa'fu anni. Sebab itu pun inspirasi saya dapat nama anak saya. Kita minta keampunan kepada Allah setiap hari sepanjang bulan Ramadan ni. Doa untuk kita mendapat, orang kata, Lailatul Qadar. Kita kena banyak buat sedekah bulan Ramadan ni sebab ganjaran dia berganda-ganda saya.